Zaman sekarang ni zaman manusia yang jiwanya sakit. Kesut psikologinya, kesut jiwa. Saya kata begitu sebab apa? Saya di Pulau Pinang sebagai contoh, kita ada jambatan yang tersohor. Jambatan pertama, jambatan kedua. Kedapatan kita lihat, tiap-tiap bulan ada je orang terjun jambatan. Terjun jambatan yang pertama, nak bunuh diri. Kalau zaman-zaman dulu, hak bunuh-bunuh diri ni orang tak beriman. Orang Hindu ke mana ke yang dia terpengaruh dengan cerita apa? Cerita Tamil, cerita Hindustan, dia menerap kat kereta api semua. Dia zaman-zaman dulu ni cerita zaman dulu yang tidak ada akidah. Tapi zaman sekarang kita pelik. Di kalangan umat Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah yang sanggup terjun. Tapi yang sepelik satu lagi, sebab apa terjun jambatan pertama, tak terjun jambatan kedua? Tuan-tuan tahu jambatan kedua? Lagi jauh pada orang. Jadi nak terjun pun orang tak nampak, tak mau bagi orang nampak juga. Nak masuk TikTok juga, nak terjun tu pun. Jadi tuan-tuan, sebab apa berlaku seumpama ini? Sebab manusia pada hari ini, jiwanya kosong. Jiwanya resah. Jiwanya putus asa. Jiwanya panik. Tambah zaman fitan, zaman perang, dia tak tenteram. Sebenarnya, ubat yang paling utama untuk ketenteraman jiwa kita, yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, yang menyatakan bahawa dawaul qalbi khamsatu asya', ubat bagi hati itu 5 perkara. Yang pertama sekali, qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Itu ubat yang paling mujarab untuk memberi ketenangan pada jiwa. Tak kala pada hari ini resah, gelisah, gundah gulana, kita perlukan kepada ketenangan di atas dunia ini sebelum ketenangan yang abadi di hari akhirat. Ubat bagi ketenangan jiwa, ubat bagi hati kita, tak lain tak bukan adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Quran dengan tadabbur. Allah.